So, hari ni Aish nak bawa adik Aish pergi beli barang sekolah. Yeay! Jom. Boleh tak Aiman nak beli semua macam beg sekolah, bersebab, please? Mestilah boleh. Jom. So, kita kena ambil lagi, Iman, sebab kita nak borong banyak ni. Yeay! Tengoklah dulu, Iman. Pilih mana yang berkenan. So, barang pertama Iman nak beli apa? Bersebab. Jom. Pilih nak yang mana? Banyak pilihan kat sini. Nak yang mana? Ya. Pilih yang tak ada lagi dekat rumah. Betul lah Iman nak yang ni? Betul. Nak yang ni? Ya. Tak dalam basket. Next Iman nak beli beg sekolah pula. Jom. Jom. So Iman tengah cari beg sekolah. Make sure yang tak dekat rumah lagi Okay. Jangan beli yang sama. Tengok ada excited. Excited ke? Ya. Cepat Iman nak yang mana? Nak yang tu. Si Iman nak yang ni? Ya. Wah, ni sama dengan Iman punya baseball lah. Wah. Tak? Sama ke? Sabar. Wah, samalah. Ambil semula matching. So lunchbox ambil yang ni Okay. Tak ada raga. Dah pegang. Berat ya. Alah, sikit je. Cepat ambil lagi banyak. Patutlah berat. Patutlah berat, ya Allah. Kau tahu Iman nak yang mana? Yang ni. Nak yang tu? Ya. Oh boy, semua dia nak matching. Ini? Ya. Okay. Ambil yang ni. Ni bekas makanan you nak tak? Nak. Sebab apa? Sebab mama selalu masakkan air bekal. Oh, so you nak ni? Ya. Okay, boleh. Ambil kau satu set dia bagi. Sebab Iman ni dia suka kucing. Betul tak? Betul. Iman betul ke nak botol yang tu ke nak yang ni? Yang ni. Nak yang ni pula? Okey. Tukar. Cantik lah Iman. Dah. Tak dalam ni. Iman nak tak buku ni? Nak. Betul? Betul. Berapa yang harga buku ni? Oh, sebab harga dia RM64. Okey lah. Kalau 100 lebih memang tak akan beli. Berat ke Iman? Mesti yang lu pegang. Thank you. Welcome. Iman nak tambah apa lagi tak? Tak ada. Ni je? Ya. So kita pergi bayar Okay. Jom. So ni total dia guys. Thank you. Mahal ke 700? Mahal lah. Tak apa. Alhamdulillah rezeki Allah bagi. Betul. So senang tak Iman? Terima kasih Allah.